Ini pandangan saya lah. Kita boleh, macam saya ada anak, kita ada kawan, remaja. Saya dapat tahu apa benda yang remaja suka? Hiburan. Hiburan, betul? Hiburan. Lepas tu, dia suka lepak. Dia suka main game. Dia suka main handphone. Handphone ni kira kalau tak handphone dia mati lah kot. Kan itulah kasarnya. Handphone dia kena pegang. Jadi oleh niche remaja tu, itu dia suka santai, suka seronok-seronok, lepas tu suka handphone. Maka kaedah haraki kita cipta untuk remaja. Sebab tu kaedah haraki ada tarian, ada nyanyian, ada karaoke, ada lukisan, ada bercerita. Bercerita tu bersembang lah. Jadi benda tu pendekatan yang sesuai niche dengan remaja. Tak payah bebankan dengan istilah-istilah. Sebab apa? Dia orang kan santai-santai. Kalau ini hukum dun mati terbahagi kepada hukum mati terbahagi kepala otak dia. Mat asli. Mat asli, ada mat asli. Berbalik mat asli ni. Bila mat asli ni, saya pernah ngajar orang asli dekat Kuala Lumpur pernah. Banyak tempat-tempat kamu orang asli panggil. Saya ajar macam biasalah. Ini mat asli 2 harakat. Lepas tu ada soalan apa-apa ni pakcik ni bapak-bapak. Amik-amik tu makcik-makcik lah. Apa-apa amik-amik ada soalan tak? Seorang pakcik tu, Ustaz, saya nak tanya Ustaz, mat asli macam ni, mat Melayu yang mana satu? Mat Melayu. Mat Melayu apa harakat? Jam saya. Sebab apa? Orang asli ni tanya dia bukan lawak, bukan perli. Ini mat asli 2 harakat. Mat Melayu yang mana? Saya ada Temia. Saya ngajar kat Sungai Siput ramai Temia. Tak, benda tu kita tak pernah ngajar orang asli bila ngajar. Maksudnya, contoh saya ngajar bekas penagih dadah. Puspen kat Kuala Batu Kurau tu ada satu puspen, saya mengajar orang bekas penagih dadah. Okey, yang ni dengung 2 harakat. Wa man kana tu dengung. Ustaz, kami dah lama berdengung, Ustaz. Kami dah lama berdengung. Rupanya ngaji pun berdengung juga ke? Nampak tak? Maksudnya term-term itu menyusahkan orang. Dengung, mat asli. Maka saya dapat, itu isunya. Jadi kaedah ni dia santai. Sebab tu kaedah haraki ni kalau tengok kat sini, tarian dia tak banyak. Tariannya ada 13 je. Ada 13 tarian. Saya simpulkan 13 tarian. Tengok ya, yang ni ketuk pipi, buka pintu, tarian cacing, tarian genggam, tarian goncang, tarian silang, bola pimpong, bola keranjang, papan anjal, virus, payung terjun, good job, buang. Habis. 13 tarian. Maknanya orang yang ada Quran yang warna lagi senang. Masa bila nak genggam? Masa bila goncang ni Kalau nampak sabdu warna hijau je, goncang. Habis. Dah, berapa minit saja. Nampak hijau. Sebab tu saya kata Quran remaja ni sangat bagus. Sebab apa? Dia ada warna. Dan dia relate dengan kaedah ni. Kalau kaedah haraki ni, untuk maklumat lah, haraki ni kita dah patentkan bawah MyIPO. Memang itu hak cipta, memang hak cipta saya lah. Itu hak cipta yang kita daftar, ada nombor pendaftaran. Eksklusif lah. Dan bila nak daftar tu, saya ingat hari ni hantar, terus dapat. Tak. Hantar kepada Malaysia Intellectual Property ni, dia mengambil masa lebih kurang setahun. Dia kena research. Ada tak kat Indonesia? Ada tak kat Brunei? Ada tak kat mana-mana? Tak ada, baru dilus. Dia tak mau kita tiru, kita dakwa kita punya. Mana kat Mekah tak ada, kat Mesir tak ada. Dan satu lagi. Masalahnya, kan diorang suka main handphone. Kita letak kat sini QR code. Kau scan kat sini. Scan. Habis. Ustaz menari macam mana? Tengok kat sini. Masa beli buku ni, dengan Quran ni, scan. Oh, ni jauh. Dah. Ini ada huraian saya. Ada ceramah saya. Teli sangat-sangat. Maksudnya, sebab tu, dia kena kahwin kan? Dia kahwin. Kalau tidak, tadi, sebab dia warna hijau, apa kataan? Ini, Dia kena dikahwinkan. Ini kalau orang tak toilet bata. Tapi kebanyakan remaja, saya rasa, ada, tak ada, yang tak pandai langsung tu. Tapi saya, kalau yang Quran ni, kalau tak pandai langsung, dia takkan beli Quran. Ini yang dah boleh, dia boleh. Dia dah baca. Cuma bagi saya, Quran remaja ni,
Quran remaja, edisi remaja ni sesuai untuk kita. Kadang-kadang kita buat kajian, kan ada makna dia, terjemahan dia. Lepas tu kat belakang ni ada doa-doa yang berkaitan dengan Quran. Lepas tu kita juga nak tahu, katalah kita belajar pensyarah dia kata ataupun cikgu dia kata, okey, surah sekian-sekian. Dia tengok ada makna dia, ada hadisnya. Jadi mudah. 90 darjah, 80. Kau orang matematik dapat matematik. Itu tarian apa? Tarian buka pintu. Buka pintu. Tengok ni. Tarian buka pintu 90 darjah. 90 darjah. Jangan lebih. Ini 110. Salah. Ini 45. Okey, saya bagi contoh tarian buka pintu. Tarian buka pintu, saya tunjuk. Tarian buka pintu ni, scan kat sini. Ada tarian saya. Di mana tangan buat gini. Ikut-ikut, tangan buat ni. Tumbangkan ke bawah, kena ke perut. Kita buka 90 darjah aja. Ini rapat dengan rusuk. Gitu. 90 darjah. Jangan lebih. Jangan kurang. Contoh, dia tarian dia ada lagu dia. Kita buat lagu, bagi seronok, mudah ingat. Sama-sama? Dah lah. Kenapa pintu ni, pintu kayu dengan NC dekat kan? Kan dua harakat. Senang tak? Mudah faham kan? Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alalalala. Mak asli lah. Tak payah sebutlah mak asli tu. Yelah, mak asli lah. Kan senang? Kaedah ni. Orang takut dengan istilah. Idgham, mad asli. Allah, mad jaiz. Mad saja dah banyak. Mad jaiz, munfasil. Tapi namun demikian, untuk remaja sesuai. Sebab apa? Dalam buku ni, walaupun kita larikan hukum, sekarang sini kita letakkan juga. Kita letakkan juga nama-nama hukum. Sebab apa? Dia orang nak pesa. Nampak ni? Izhar halqi, lam qamariyah, izhar mutlaq, izhar syafawi. Dia boleh beza. Ini menakutkan orang. Tapi bagi dia, ini belakang je, lampiran je, nampak? Pengayaan, nak kaya je. Jadi kau lepas melapah. Pengayaan ni tambahan. Yang penting dia boleh baca panjang pendek.